Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi hari ini saya bersama dengan Puan Hajah Fatimah binti Muda selaku pengetua SMK Lepas Hilir yang akan berakhir perkhidmatan di sekolah ini pada 20 April. Baik pengetua, saya ada 3 soalan yang akan ditanyakan. Baik, soalan yang pertama, apakah pengalaman terindah Puan pengetua ketika berkhidmat di SMK Lepas Hilir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara. Jadi saya menjawab soalan yang pertama itu, iaitu pengalaman manis di sini ialah semasa ucapan saya sukan tahunan tahun lepas. Ya, saya berucap baru 2 minit, tiba-tiba murid-murid yang berada di depan saya ramai-ramai memanggil pengetua, dan saya berhenti sekejap. Mereka buat hello dan sambil berkata, kami sayang pengetua. Ya, itu sangat manis bagi saya sepanjang berada di sini. Okey, baik. Terima kasih pengetua. Baik, soalan yang kedua, apakah harapan Puan pengetua untuk semua warga SMK Lepas Hilir? Okey, walaupun saya akan bertukar ke SMK Sumisal Morning, tapi masih lagi menaruh harapan, ya. Dan saya lihat guru dan murid sekolah ini sangat rajin dan ada wawasan masing-masing, dan saya berharap untuk SPM 2026 ni, InsyaAllah sekolah ni boleh capai kepada 3 untuk GPS, dan juga murid-murid di sini teruskan istiqomah untuk solat Zuhur, dan juga bagi yang kurang mahir baca Quran, hadir untuk kelas bacaan Quran. Okey, baik. Baik, soalan yang terakhir, apakah perasaan Puan pengetua ketika mendapat tawaran untuk bertukar ke sekolah baharu? Di luar jangkaan saya, dengan masa yang terdekat ini saya dapat bertukar ke sekolah baru, tapi kata sedih bercampur gembira, ya. Sedih itu sebab nak tinggalkan murid-murid yang sangat baik, sokongan ibu bapa yang sangat bagus, dan guru-guru SMK Lepas Hilir yang sangat rajin. Ya, kata hari Sabtu buat kelas tambahan, hari Ahad buat kelas tambahan. Ya, jadi itu yang kata sedih dan gembira, kerana di sekolah ini ada satu wawasan yang sangat kuat dan boleh ke arah yang lebih cemerlang untuk masa-masa yang akan datang. Okay, baik, syukur. Terima kasih pengetua. Kami dari pihak TPSS mengucapkan selamat menjaya di sekolah baharu nanti. Terima kasih. Selamat. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, look, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Got so much motherfucking going on right now.